Kita tak sepatutnya benci ke orang, kita tak sepatutnya marah. Ini senang cakap, buat belum tentu. Tak sepatutnya benci orang, tak sepatutnya marah orang, tak sepatutnya dendam ke orang. Semua benda negatif tak sepatutnya. Sebab semuanya daripada Allah. Kita nak marah siapa sebenarnya? Tanpa izin takkan berlaku. Yang kita risaukan sangat masa depan sebab apa? Yang kata anxiety sebab apa sebenarnya? Sedangkan kita yakin, kita percaya bahawa semua takdir kita Allah dah tentukan. Dan kita juga percaya yang apa Allah takdirkan pada kita adalah yang terbaik. Ayat 216 surah Al-Baqarah. Yang memaafkan surah Ali Imran 134 kalau tak silap. Yang empat, memaafkan. Itu salah satu ciri-ciri orang bertakwa. Memaafkan. Tak kisah orang tu buat apa kat kita. Tak kisahlah orang tu nak apa kat kita. Sebab dia cuma perantara.